morning children. Today we are going to do number 3D. Y equal to 4 over x. X already given, and then y we need to identify 4 boxes over here. One, okay, wait. Okay, one, 2, 3, 4. Okay, using a scale of 2 cm to 1 unit on the x-axis and 2 cm to 2 units on the y-axis, draw the graph of function y equal to 4 over x for negative 4 equal smaller than x equal smaller than 4. So this is the x numbers. So start from negative 4 until 4. So this is the one lah. Start from the negative 4 until number 4. So all the x numbers are given ready. So I need to identify the y. Okay. Jom. Number 1. Roman 1 lah. So the function that they are giving you is y equal to 4 over x, isn't it? So y equal to 4 over x is negative 2. So 1, 2. So y equal to negative 2. Isn't it? So y equal to negative 2. The answer over here is negative 2. Okay, how about another one? Okay, y equal to 4 over x. You gantikan dengan y equal to 4 over 0, 4. Okay, wait. Okay, y equal to 4 over 0.5. Am I right? 0.5. So you can use your calculator. So you will get the answer 8. So the answer over here is 8. Okay. When you go to the another one, okay, y equal to 4 over x, y equal to 2. This one 4 over 2. So 1, so 2. Y is sama dengan 2. So here your answer will be only 2. Okay, another last one is y equal to 4 over x. So y sama dengan 4 per x tu berapa? 4. So y sama dengan 1. So here you will get 1, the answer. Okay, now let's look at the graph. Okay, kita tengok macam mana nak buat graph ya. Okay, jom. Okay, kita dah ada jadual, so we can do the graph now. So sebelum kita mulakan kita punya graph, kita tengok dulu nombor dekat paksi x tu. Dia bermula dengan nombor 4 sampai negatif 4. So kita tengoklah tengah-tengah dia. Paksi y pula daripada negatif 8 sehinggalah positif 8. So kita boleh identify sampai nombor berapa kita nak buat. Okey, sekarang jom kita lukis kita punya graph. Kita guna warna blue ataupun merah lah. Okey, this one kita lukis aja lah. And then so dia punya skala dia adalah 2 cm kepada 1 unit pada paksi x. 2 cm kepada 1 unit pada paksi x. 2 cm kepada 2 unit di paksi y. 2 unit lah. Kita bermula daripada 8 lah kan. 8 dekat sini kan. So 8. So 2 unit setiap satu tu kan. 8, 6, 4, 2. Sini kosong. Sini negatif 2. Negatif 4.
negatif 6, negatif 8. Ini adalah faksi X. Dia punya skala adalah 2 cm kepada 1 unit. 2 cm per 1 unit lah. 1, 2, 3, 4. Here negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. So this one adalah faksi X. This one faksi Y. Okay. So graph kita dah letak dia punya faksi. Okay, kita tengok X. Negatif 4, negatif 1. X, negatif 4, Y, negatif 1. Negatif 1 memang dekat sini lah kan. Cikgu guna ni, blue color. Ni memang 1 tu tengah-tengah lah kan. Ni tengah-tengah adalah negatif 3 lah kan. So, okay. Ni X negatif 4, negatif 4 di sini. Y negatif 1. Maknanya di sini lah. Dari sini pergi ke sini lah, negatif 1 kan. So di sini kamu punya titik. Okay. Lepas tu negatif 3, negatif 3x, x negatif 3, y 1 point. Okay. Dia dekat sini 1.33. Macam mana kita nak identify benda ni? Okay, kamu tengok. Okay, kalau kamu nak identify the 1.33 tu, negatif 1.33 tu nak lukis betul-betul dekat mana. So, kamu boleh buat macam ni. Okay, 2 bagi dengan 10 sama dengan 1.33 kan, per x. So, you darab silang lah. So, 2x sama dengan 13.30 lah. So, X tu kamu bahagi dengan 13.30 tu dengan 2. So, kamu akan dapat jawapan 6.65 something like that. So, dekat-dekat 7 lah. So, X sama dengan 7 lah. Faham tak? Nampak tak? So, X sama dengan 7. So, dekat sini macam mana kamu nak identify? Negatif 3 kat sini kan. So, kalau 7, dia 1 tu 5 lah kan. Kalau 5 dah dekat sini 5, 2 lagi lah 7. So, dekat sini. Lebih kurang dekat sini. Negatif 3. X, negatif 3. Y, negatif 1.33 lah. So, lebih kurang dekat situ. Lepas tu, another one. Negatif 2, negatif 2. So, negatif 2 dengan negatif 2 lah sini kan. So, sini dia punya jawapan. Titik koordinat dia. Lepas tu, negatif 1, negatif 4. Negatif 1 dengan negatif 4. Sini. After that, negatif 0.5, negatif 8. Negatif 0.5x. So 0.5 almost dekat here. Tengah-tengah. Lepas tu 8. Straight dekat sini. Nampak tak? 8. So kamu punya graf akan menjadi macam ni lah. Lebih kurang macam ni. Macam tu. Kamu punya graf akan macam tu. Cikgu lukis dengan tangan tak guna pembaris kan. So dia memang sedikit bengkang-bengkok lah. Tapi kalau kamu nak lukis, kamu guna ni lah. Ni skala dia betul-betul lukis. And then bolehlah dapat bentuk yang betul. Okay. After that, sekarang kita pergi pula yang 0.5 dengan 8. 0.5 dengan 8. Ni dekat sini 0.5 kan. Tengah-tengah sini.
and then 8 over here. So kamu punya titik koordinat adalah di situ. Lepas tu 1, 4 di sini, 2 sini, and then 3 sama juga macam tadi kan, 3, and then lebih sikit dekat sini. Okay, after that 4, 1 over here lah. 4, 1 over here. So sekarang kamu boleh sambungkan benda ni. So kamu akan dapat macam ni. Macam tu. Okay, nampak? Ini adalah graf fungsi salingan lah. Graf fungsi salingan, graf yang tidak tercantum lah. Okay, boleh?